Ibu-ibu sebahagian di kalangan kita yang anak dia dah kahwin semua, alhamdulillah ustaz, anak aku dah laku semua kan, wis kawinan kabeh, dah kahwin semua. Maknanya apa? Maknanya kesusahan tu dah habis dah. Sambil menikmati Blackton di mulut kan. Tengah makan Blackton, anak bawa balik daripada Pahang, daripada Raup, kita tengah sedap makan tu, orang pun tanya, macam mana ibu besarkan anak 5 orang? Alah, dah habis dah selesai dah, tak ada apa. 50 tahun besarkan anak. Macam tu besok kat syurga. Yang dulu ni, aduh, alah, masak lagi. Sipat kain lagi, sidai kain lagi, ambil anak lagi, dah ambil anak, ambil putu pula. Ingat kan, pencen boleh rehat, exercise lagi kan, ambil cucu pula, meteng lagi. Jadi dalam hidup kita ni kan, Allah Ta'ala uji kita. Allah Ta'ala nak bagi pahala yang banyak untuk kita. Itu saja. Jadi bertaubat pada Allah. Ya Allah, ampunkan saya. Ya Allah, selama ni sangka buruk kepada kau. Ya Allah, ya, Allah Ta'ala buat dalam hidup ni semua adalah kasih sayang Allah. Ustaz, Allah sayang kau bagi saya sakit gigi. Yalah, nak bagi pahala banyak. Tengok orang yang umur 99, ada macam-macam penyakit tak? Gout, cimani, darah tinggi, asma, batuk, sesama, kanser tahap 8. Ya Allah, saya nak tanya ibu-ibu, ayah-ayah, kalau orang umur 99 dia tak kena kanser tahap 8, dia mati juga tak? Mati juga. Habis tu kenapa Allah bagi? Allah nak gugurkan dosa, nak angkat darjat. Allah Ta'ala nak bagi supaya sentiasa ingat Allah.